Okey kawan-kawan, Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada di lokasi bawah hidro hari kedua untuk mengangkat tokek beluk. Maaflah kawan sebab kemarin ni kita tak sempat nak merakam. Okey kita mula tengok kawan kita angkat tokek beluk. Hasil yang pertama tokek. Tengok ada tak ada. Uish, poi. Gila buat kerja kawan. Okey, sebelum tu baca doa dulu. Tengok. Okey Okey, tokek beluk. Dia kena ikat macam ni bang ni. Oh, kalau tidak dia ni ya. Basuh macam tu. Lepas tu zon. Ada. Zon dah kita ambil dah. Woi, apa weh? Ular. Lihat. Hah? Mana? Dia tak terbit pada tu. Tunggu kono nak tengok. Cuba. Bosong. Wuhu. Tak ada Tak. Okey, kita nak tengok yang kedua pula. Sebab yang pertama tadi boliau. Dan kebun getah geng. Tu dia. Ha? Boleh. Yang mana pun boleh. Tu dia. Wih. Enggak ada ular mampu ni. Lebat hujan malam ni. Uish. Ada ular kita buat sate. Tenggelam apa baik? So tak apa. Okay, kita tengok sana dulu. Tengok yang kita tengok yang di kolam. Baik tenggelam. Oh, banyak ke malam ni. Okey. Kita tengok hasil yang kedua. Air naik geng. Baik besar geng. Air naik semalam hujan lebat ni. Wih, ikat apa tak mau buka dia teruk kawan ni. Ada berat. Berat eh. Wih, berat ada kok. Tengok tunggu ya. Wow. Apa dia? Snack. Ikan. Keli Apa di dalam kita tak tahu. Tengok. Nampak ke buka tu? Nampak? Mana nampak? Beluk. Buka. Tak ada. Buka. Bosong dia. Dua ekor. Ya betul. Okey. Yang kedua. Tengok. Wih! Wah! Wow, dia alhamdulillah 2 ekor. Tokek yang kedua dapat 2 ekor. Tuh, cergah kawan tengok. Tuh. Tegah. Tuh cergah. Tuh. Sekali pada. Okey. Jalan lagi. Kita tengok yang ketiga. Apa tu? Ikan tu. Tenggelam weh. Mana tenggelam. Lagi mati tu. Cepat. Lagi ada mati. Kau saya tu mati kalau ada tengok. Oi, tak nak makan sup Oh itu tenggelam lah. Mati kalau ada.
Tenggelam satu geng. Siapa orang bagi tenggelam? Dak, hujan malah. Kita tengok hasil yang ketiga. Apa yang ketiga? Mati. Tunggik tengok, tunggik. Tu nampak. Nampak mati. Mati. Tu kerah apa batu. Jepit tenggelam matinya. Kalau ular pun mati kalau tenggelam tu. Macam mana? Mati tak kelip makan. Tuan tu. Sekor mati kawan. Ish. Dah balik makan nampak ayah. Dapat 3 ekor, sekor mati. Umpan macam tadi, umpan tadi. Betul. Tu dah cergah ni. Tu. Kita bersama Awi. Hari kedua ni kita tahan lebih sikit. Kita tahan 12. Kita tengok hasil baik yang keberapa? Yang keempat. Dia tu minta tak mati lah sebab dia ni ada pernafasan juga. Berat. Mati guys. Tu kata. Sebab air naik mati bola tu. Dapat lagi guys tapi sayang mati. Dak. Mana? Bosok. Lah. Bola tu. Buang umpan. Tu. Paduk molek. Tu. Tu dah hancur isi dah. Buang. Sayang mati. 2 ekor dah mati. Tengok mati. Okey. Nak tengok. Part yang kelima. Toke yang kelima. Tengok. Ni pun mati lah. Air naik guys. Air naik Tak apa mati satu pengalaman lah. Sebab kami baru hari ni masuk hari kedua bersama si Puak Awi tahan beluk. Kita tunggu tu. Okey, ni zone. Tak. Tengok tepat molek tengok. Tepat memang elok cantik. Okey. Zone. Dapat 4 ekor. Macam mana perasaan anda bila mati? Makan sup kan? Sedih. Sedih. Semalaman tak tidur. Teringat awek. Asyik sangat berbahaya. Satu tu umpan dia keluar lah. Bola keluar. Jom. Ya, ye. Kita nak tengok part yang ke-6. Tempat elok. Cantik tempat. Ada. Kozong lagi. 7. Apa itu?
Anak katak. Anak katak guys. Mak. Okey, aku cuba angkat satu. Kok nak dapat yang ni. Wih, nyamuk. Wih, ni. Ciao. Zon lagi. Ada. Ada. Tapi kecil ya. Ambil ke kecil. Sebab ada. Uish. 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 Kecil ambil ke. Sebab apa? Ada kawan kita minta. Dia nampak upang mengai ikan keli. Boleh beri dia. Nama apa? Kawan-kawan. Dari jauh. Dia datang daripada mana? Daripada mana? Tempat dah aku terlupa lah. Dari okay, kita buat video panjang sikit lah kawan. Sebab kita nak bagi puas hati. Aceh. Kita dah angkat sini 4, 2, 6, 7. 7 ada bermakna ada lagi 5 lagi. Okey. Okay guys. Okey, baik ya. Oh, letih. Oh, letih. Apa dah weh? Apa dah weh? Weh. Kat sini pun mati ya kalau ada. Tapi tak tahu, pernafasan sikit dah cukup dia tu. Apa duit? Tak. Gedebuk, tak ada. Ini pokok apa ni? Pokok ubat ni. Ubat penyakit. Penyakit dia bila kena badan kita. Apa dia ni? Woi, anak tomang apa? Anak tomang. Dia. Ni panggil ikan bacak. Jom, ya ye. Tui. Okey, tinggal sini dulu ya ni. Kita bersama abang kita, iaitu Sifu Awi, Abang Sado. Kali makan 8 pinggan. Dia makan Sado ni. Apa? Oh lah, wah 8 pinggan. Tu. Okey, tu tenggelam. Okey, tengok. Ada lagi berapa? 4 atas ni. 4. Tengok. Tengok. Ni tenggelam guys. Tenggelam mati dah kawan. Mak oi. Tu. Apa tu? Berat ni. Hal. Tu dua hak suar mati.
Besar tu mati. Hidup. Kalau duduk itu hidup. Duduk macam tu hidup. Ha, hidup. Ada oksigen tadi, ada naik atas tak? Ada oksigen sikit ke? Tak apa, dia hidup ni. Dia masih bernafas kuat ni. Pandai macam tu kata. Ada tempat ni. Itu pun tak apa tu. Tak pernah. Ini keluar pasal ni. Hang pandai tahu. Tengok. Berdebu. 2 ekor. Kekeli. Tu kalimbat tau. Dia makan ikan kau tu. Kalimbat. Belum seekor. Biar ikan kalimbat biar. Ikan keli seekor. Tak kuduga. Tak kuduga. Membara patut tak bugat. Banyak. Kalau makan tak ni macam mana? 5 kilo kan? 5 kilo. 5 kilo. Dia. 5 kilo. 5 kilo. Oi. Lepas lah hari ni. Duit ni. Duit ni lepas lah kalau setakat nak ronda-ronda ajak awet je makan. Takkan nak ronda lagi. Ronda-ronda ajak awet makan. Pada lobster lepas ni. 5 kilo lepas. Kaki lobster boleh makan. Oh, steady. Kata kaki lobster. Badan pork lobster boleh makan. Tu dia. Krek kan? Masya Allah. Okey, ada lagi dalam 3 paik lagi. 3 unjak lagi. Ajak awet makan lobster. Ataupun king crab. Malah kata apa. Awet cakap apa. Abang ni terbaik lah. Abang kaya lah. Dia tak tahu abang kerja apa. Kerja tangkap belut. Tenggelam ni. Tenggelam ke. Nampak kaya. Ni buah apa lah. Buah apa guys? Mari letak atas dah. Buah apa lah guys? Wih. Cabuk ni. Ha? Cabuk. Cabuk. Oh, kanan. Tak ada. Siapa cabuk? Tu kera lah tu. Go. Kera duk main dah hakik awal. Kera angkat awal. Semalam air dah ni pasal ni. Tidak. Sampai atas tu. Tu sama macam tu. Tu, macam tu. Tak. Malang. Ni dinamakan hutan kelubi. Buah kelubi manis leting geng. Kalau kena buah dia pagi sebiji ataupun sebutir manis leting geng. Muka yang cantik akan menjadi gerubi. Okey geng. Hari ni aku nak tunjuk macam mana bentuk dia buah kelubi. Okey. Mari kita tunjuk. Ni kelubi hak siapa ni? Pak Long. Nak tengok kelubi Pak Long sikit. Jangan marah Kawan-kawan kita nak tengok buah kelubi. Mana ada weh? Dah ada satu. Satu tandan. Ni yang guys. Guys. Ni dia belum masak lagi, dia putih lagi ni. Masih kecil. Ada satu macam ni. Macam ni lah buah dia. Kalau yang masak lagi kita tengok. Kalau ada kita tunjuk. Kalau tak ada, wassalam. Apa dia ni? Domik ke atas ni. Tentang apa ni? Berapa guys? Oh, teh Oh, saya rokok dulu. Kena rokok down dulu. Nyamuk. Okay guys, ada dalam suasana macam ni lah. Kalau seorang-seorang saya pun tak berani. Takut macam-macam lah. Yang mana pernah main hutan macam tu lah. Mikir sendiri lah. Ada kawasan depan tak ada? Ada satu lah. Jom. Nak masuk mana? Duduk dah. Tinggal lagi 2 guys. Guys, ada game, ada semua ada. Lama aku tak buat video. Sorry lah kalau aku tersalah cakap ke apa. Lama aku tak buat video. Faham lah dah. Faham je lah. Okey. Macam mana? Tenggelam? Okey, tengok asih. Tinggal lagi 2 lagi. Yang ni tengok asih. Kalau ada. Aku tak ada. Tak ada rezeki. Berat.
Ringan. Tak ada. Kosong. Tinggal lagi satu lagi dah. Kami duduk ni kawasan bukit lah kata. Bukan tempat kawasan padi. Tu yang kami apa orang cakap, tempat kami ni tengoklah belut memang tak apa banyak, boleh lah cakap nak main tu, tak apa banyak. Tengok geng, tengok pokok petai jatuh biji pun dia boleh tumbuh lagi. Mana kawasan ni kawasan bukit lah. Okey lah geng, ada satu lagi. Okey, tengok yang last. Tengah enggak? Dah, ini ada. Gagal. Tak tahu. Gagal. Besar. Mati. Mati. Hidup. Kalau macam tu hidup. Kalau dah macam kayu je kita gah gedegang. Lepas tu kita kalek ni nak gedegang lah. Tak ada mati. Tengok kawan kita punya kerja. Sehari dia nak takat macam mana. Ada orang cakap kata belut ni lecih. Tengok kawan yang dia nak cakap macam mana dia nak takat. Okey. Kawan kata belut ni lecih. Lecih ke belut ni? Tak tahu lah. Kawan lah cakap. Tapi memang lecih lah. Tengok je lah. Oh, macam tu ya? Oh, aduh. Betul orang kata lecih. Betul lah orang kata lecih. Betul lah. Lepas tu, pegang ke pasir. Tak boleh. Sekejap pas dulu. Pas ni tak boleh takat sekejap lagi. Wai! Betul orang kata lecih tu. Dia pegang pasir. Dia sakit badan dia. Lepas tu dia kelupur. Tak pergi dalam sungai Kelik kan? Macam ni lah. Wai! Oh macam tu? Sudah slow. Wow! Oh pandai lah abang ni Tengok. Boleh tak kikir ke apa? Untuk mati. Bahaya. Abang ni bahaya. Lagi dia makan mentah-mentah. Kalau fikir kan. Jom. Okey, jom. Okey. Settle kerja kita. Berapa ekor hasil ni? 35. 35 kilo. Tu dia kawan kita. Punya tembak 35 kilo. Boleh lah. Takkan nak ajak awet makan lobster. Cingkrek. Tapi bagi dia bayar sendiri lah. Kami tak bayar lah. Sorry. Duit tak cukup geng. Jom. Okey. Kami pun dah habis lah. Angkat. Okey. Okey geng. Cukup setakat ni video. Jumpa lagi lah kalau aku rajin kan. Kalau aku tak rajin, tunggu lah video baru. Lambat sikit lah. Okay, bye-bye sekali. Bye-bye.